dalam hubungan berpasangan, berilah rasa aman dan tenteram. Biar kalau balik je, pasangan tengok kita, dia akan rasa, ya Allah, sejuk mata memandang. Ini yang kita doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ni kita nak. Hak kita doa, ya Allah, bagilah aku, ya Allah, pasangan dan anak yang menyejukkan mata. Menyejukkan mata yang macam mana? Bila tengok tu rasa seronok. Bila tengok tu rasa tenang, tenteram, lapang. Ini kita nak. Ini tidak. Kita balik rumah, tengok rasa geram. Tengok rasa nak marah. Duduk di luar rasa rindu. Balik rumah rasa menyampah. Ini kita tak nak. Beri rasa itu dengan letak dalam kepala, aku yang memberi. Aku yang memberi. Kerana hidup pada erti memberi itu lebih menggembirakan daripada hanya sekadar menerima.